masak apa tu? Kalaulah ada orang bagi tahu nak buat sos DP ni mudah, tak adalah nak bazir masa pergi beratur panjang dekat Sukiya atau BBQ Town. Better terus dia buat dekat rumah. Jom hari ni kita buat sos dipping ala Sukiya. Semua mula kita chopkan bawang putih dan masukkan ke dalam mangkuk. Lepas tu masukkan cili padi ikut kepedasan. Lepas tu masukkan daun bawang yang diiris halus. Masukkan daun ketumbar, yang ni kalau lebih lagi sedap. The main ingredient kita masukkan dressing roasted sesame. Hari sekali untuk tambah rasa umami, kita masukkan homemade chili oil yang kita buat hari tu. Untuk sukatan korang boleh adjust ikut rasa korang. Kacaukan sampai ia sebati elok. Lepas tu bolehlah enjoy makan sos dipping kita. Siaplah resepi yang paling mudah dan ringkas, iaitu sos Sukiya. Yang ni korang nak makan dengan steamboat pun sedap. Nak makan dengan daging grill lagilah sedap. Tak perlu dah nak perak daging bagai. Kita grill kosong je tu pun dah cukup. Lepas tu kita dip pula dengan sos Sukiya kita buat tadi. Memang cukup rasa dan ngam sangat bila makan. Yang ni kalau nak buat sikit memang tak cukup. Nak makan dengan salad pun sesuai. Untuk lebih banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.